sejahtera. Kita malam ni ialah malam yang ketiga selepas daripada latihan jururawat dan juga latihan penolong pegawai perubatan. Jadi saya nak cek sekejap dulu untuk farmasi ni berapa ramai kekosongan. Dan untuk farmasi penolong pegawai farmasi, farmasi ada kekosongan 100, simpanan 25. Ada 100 kekosongan, dia akan ambil pelatih sampai 100 dan simpanan 25. Jadi kita tengok kepada apa yang saya sudah sediakan untuk malam ini. Okay. Saya cubakan temuduga latihan separa perubatan penolong pegawai farmasi. Kalau dalam list iklan, ialah yang ketiga lah. Yang ketiga, dia dari segi terlepas daripada jururawat dan juga MA, farmasi, penolong farmasi ni antara pengambilan yang agak banyak sikit lah. Ada 100. Ada 100. Okey, kita pergi kepada apa dia dalam panduan ni, dia ada ni lebih kurang contoh kandungan dia. Saya nak go through terus kepada siapa dia penolong pegawai farmasi. Siapa dia penolong pegawai farmasi. Jadi nama lagi penolong pegawai farmasi merupakan penolong kepada pegawai farmasi. Jadi farmasi adalah satu kerjaya dalam bidang kesihatan yang melibatkan aktiviti antara lainnya penyediaan, peramuan, penstabilan, pengawitan dan pendispensan ubat-ubatan untuk serta membekal maklumat tentang ubat. Jadi kalau kita biasa pergi ke hospital, dia ada unit farmasi. Selepas daripada berjumpa dengan doktor, dia akan bagi preskripsi, preskripsi untuk ambil ubat. Jadi ubat ni anda akan ambil di bahagian farmasi. Jadi soalan yang biasa ditanya ialah apakah tugas, skop tugas seorang penolong pegawai farmasi. Yang pertama ada 7 kat sini. Memastikan kebersihan farmasi ubat, khususnya di kaunter farmasi ubat, kebersihan gelas-gelas sukatan dan semua alatan lain. Yang kedua, memeriksa dan memenuhi semua botol-botol bancuan, pil-pil, lotion untuk penyediaan perkhidmatan pada hari itu. Pembahagian ubat-ubatan pada pesakit, dan juga membekal campuran lotion dan ointment, membantu pegawai farmasi kanan dalam pengurutan hasil, membantu dalam menyediakan stok yang banyak seperti butir-butir campuran, lotion, ointment dan sebagainya lah. Jadi tugas-tugas farmasi ialah menjalankan aktiviti dalam perkhidmatan farmasi pesakit luar, farmasi pesakit dalam dan farmasi makmal. So kita ada kategori dia, kita ada satu pesakit luar. Pesakit luar ni ialah yang datang harian lah. Datang pagi jumpa doktor di klinik pesakit luar, kemudian ambil ubat. Farmasi pesakit dalaman ialah pesakit yang dalam wad. Pesakit dalam wad. Okey, seterusnya untuk latihan separa perubatan ni. Latihan separa perubatan ni, dia penempatan dia lah di hanya satu saja, iaitu di IKM Adlan Shah, Ipoh Perak. Jadi calon-calon Sabah Sarawak semua akan belajar di sinilah. Semenanjung, Sabah Sarawak akan belajar di sini. Berbeza dengan misalnya jururawat, kalau untuk Sabah Sarawak dia ada kat sana. Ada ILKM kat sana, tapi untuk farmasi hanya ada satu, iaitu di Ipoh Perak. Jadi inilah bila anda contoh saya besarkan sikit. Contoh-contoh soalan lah. Biasanya lah soalan dia 1 hingga 5 lah, tanya pasal diri anda, okay? Dan juga kenapa pilih latihan ini, pilih kerjaya ini, dan skop tugas serta soalan-soalan yang lain lah. Soalan yang lain. Okey, dan juga dia ada juga soalan-soalan yang seperti saya sebut sebelum ni, dia ada soalan-soalan berkaitan dengan latihan ini.
soalan berkaitan dengan KKM dan juga soalan berkaitan pengetahuan awam dan juga soalan situasi. So kita tengok kepada contoh soalan soalan. Dan apakah skop tugas? Ini yang saya bacakan tadilah, skop tugas. Jadi kalau biasanya skop tugas anda cuba bagi at least 3 hingga 5. Fahamkan dia punya konten, kemudian boleh guna ayat sendirilah. Boleh guna ayat sendiri. Tugas penolong pegawai farmasi. Jadi pelatih-pelatih yang tamat latihan di LKM, maka dia akan jawatan dia adalah penolong pegawai farmasi grade U5. Grade U5. Kalau pegawai farmasi U9. Kalau pegawai farmasi kelayakan dia adalah ijazah lah. Sarjana muda, manakala untuk penolong adalah diploma. Okey, soalan seterusnya yang berkaitan dengan ini ialah kita tengok ialah tentang apakah kegunaan ubat. Apakah kegunaan ubat? Jadi ubat yang diberikan oleh doktor, fungsi dia ialah satu, mengurangkan atau menghilangkan gejala sakit, merawat penyakit, mengawal penyakit kronik, mencegah penyakit, mengambil bahan semula jadi mengganti bahan penjadian badan, membaiki dan menyokong fungsi tubuh. Okay, kalau dikatakan namakan, namakan 3 jenis ubat yang biasa diberikan oleh perubatan. So yang pertama ialah paracetamol lah, Panadol. Panadol ni digunakan untuk mengurangkan demam, melegakan kesakitan seperti sakit kepala, sakit otot. Yang kedua ialah amoxicillin, antibiotik untuk merawat pelbagai jenis jangkitan bakteria. Dan yang ketiga ialah loratadine. Loratadine ni ialah antihistamin untuk mengurangkan gejala alahan. Ini lebih kurang 3 jenis ubat lah. Jadi bila anda bagi jawapan kepada panel, anda sebut benda ni, nampak anda minat lah. Anda minat, jangan hanya sebut saya minat latihan tapi anda tidak ada orang kata informasi tentang obat. Okey, apakah fungsi obat antibiotik? Dia ada penyakit-penyakit ni doktor bagi antibiotik, ada tidak ada. Jadi antibiotik ni bertindak dengan cara membunuh bakteria, menghalang pembiakan bakteria dan juga mengurangkan gejala jangkitan bakteria. Jadi saya sebut tadi dalam dari segi organisasinya, dia ada di bahagian farmasi ni, dia ada pegawai farmasi dan dia ada penolong pegawai farmasi. Dan juga bawah pada anda akan ada pembantu perawatan kesihatan di bahagian farmasi. Okey, apa pegawai farmasi akan cakap semasa memberi ubat-ubat kepada pesakit? Jadi kalau anda biasa ada pengalaman pergi hospital kan, biasa dia akan terangkan tentang cara penggunaan, sama ada ubat tu ubat minum, ubat putih ataupun ubat biji ataupun ubat air. Jadi dia akan bagi tahulah bila nak makan, okey, berapa kali satu hari dan sebagainya lah, dan sebagainya. Juga dia akan beritahu cara penyimpanan ubat. Ubat ni ada ubat boleh letak dalam peti, ada ubat kena letak kat luar. Okay. Apakah kempen farmasi KKM yang anda tahu? Jadi sama juga dengan macam latihan jururawat, latihan penolong pegawai perubatan, dia ada latihan-latihan, ada kempen-kempen ya. Kempen-kempen yang sesuai dengan latihan tersebut lah. Jadi untuk farmasi ini dia ada beberapa kempen. Pertamanya ialah kempen kenali obat. Yang kedua ialah ada program ataupun kempen ambil ubat yang tepat. Yang ketiga ialah kempen say no to fake medicine, iaitu medicine, iaitu katakan tidak kepada ubatan-ubatan yang tiruan, palsu. Dan dia ada juga program return your medicine. Return your medicine. Bagi kadang doktor ataupun bagi pesakit tu banyak ubat sampai 10 misalnya, tapi mungkin lepas sembuh tu ubat-ubat tak perlu lagi. Jadi dia perlu pulangkan kepada hospital. Dia perlu pulangkan kepada hospital. Juga yang kelima adalah kempen antibiotik, kempen antibiotik, antibiotik dan juga kempen juga medicine smart. Yang ketujuh, kempen simpan dan buang ubat dengan betul. Okey, kempen ini mendidik orang ramai cara penyimpan ubat di rumah dengan betul serta menjauhkan dia daripada kanak-kanak dan menyimpan ubat
pada suhu yang sesuai. Kemudian juga ada juga kempen keselamatan ubat semasa mengandung untuk wanita hamil. Okey, nyatakan juga 5 contoh jabatan yang terdapat di hospital. Inilah pengetahuan am khusus di KKM lah. So dia akan tanya juga misalnya berikan contoh jabatan-jabatan yang terdapat di hospital. Kerana di jabatan di hospital tu banyak lah, banyak. Tapi anda cuba sebut 3, kalau boleh 3, minimum 3 lah. Misalnya jabatan emergency iaitu kecemasan dan trauma. Jabatan ini tujuan dia menyediakan rawatan segera untuk kes-kes kecemasan seperti kemalangan, serangan jantung, cederaan serius dan keadaan yang memerlukan rawatan segera. Yang kedua adalah jabatan perubatan iaitu atau pengadaan family medicine, biasa untuk yang ada penyakit-penyakit seperti diabetes, kencing manis, hipertensi, penyakit jantung, asma dan penyakit-penyakit. Dan juga dia ada juga jabatan pembedahan, pajak pembedahan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah jabatan obstetrik dan gynekologi. Ini adalah jabatan berkaitan dengan perkhidmatan kehamilan, kelahiran dan masalah inilah gynekologi wanita. Dipanggil ONG. Dan contoh satu lagi jabatan yang ada ialah pediatrik. Pediatrik adalah untuk kanak-kanak. Jabatan ini khusus untuk penjagaan kanak-kanak dari bayi hingga remaja. Jadi itu ini saja 5, dia ada banyak lagi Dia ada banyak lagi macam jabatan ortopedik untuk tulang, Kemudian dia ada jabatan psikiatrik untuk penyakit orang yang ada masalah mental dan sebagainya lah. Jabatan psikiatrik, jabatan anestesiologi, jabatan radiologi untuk juru X-ray dan jabatan farmasi. Okey, kalau dua malam yang lepas saya cerita pasal 5 watak yang calon kena tahu: Menteri Kesihatan, Timbalan Menteri Kesihatan, Ketua Setiausaha Kementerian. Yang keempat ni lah Ketua Pengarah Kesihatan. Pengarah Kesihatan ialah Datuk Dr. Mahathir bin Abdul Wahab. Datuk Dr. Mahathir bin Abdul Wahab ini baru ni, tak sampai setahun sebelum ni lah. Datuk Dr. Razi, pastikan anda tahu yang terkini. Yang kelima ialah pasal pengarah kesihatan negeri. Anda cuba dapatkan siapakah pengarah kesihatan negeri anda. Kalau anda di interview di Negeri Sembilan, pastikan anda tahu siapa pengarah kesihatan negeri. Okey. Seterusnya adalah soalan seterusnya tentang objektif. Apakah objektif kempen kenali obat? Jadi objektif dia ialah penggunaan ubat yang betul. Ada 5 objektif dia. 1, nak guna ubat yang betul. Penggunaan ubat yang betul. Penggunaan ubat yang betul. Dos yang betul, sama ada 2 kali sehari ke 3 kali sehari ke. Cara pengambilan yang betul, ada sebelum makan, ada lepas makan. Dan masa yang betul, pada pagi ke, petang ke, malam ke. Okey, soalan seterusnya adalah berkaitan dengan KKM. Saya masukkan adalah budaya korporat. Budaya korporat ni adalah budaya kerja Kementerian Kesihatan. Jadi dia ada 3 teras. 3 teras iaitu penyayang, profesional dan kerja berpasukan. Kemudian juga soalan umum pasal pengetahuan bila mungkin tanya apakah itu madani. Madani itu adalah dia ringkasan kepada perkataan apa. M tu apa, A tu apa, D itu apa, A yang kedua ni apa, N dan juga I. Jadi M ialah kepada kemampanan, A kesejahteraan, D daya cipta, A yang kedua ni ialah hormat, kemudian N keyakinan dan juga I itu ialah ihsan. I itu ialah ihsan. Soalan seterusnya dah mungkin tanya apakah isu semasa, isu semasa kesihatan. Dia ada banyak isu semasa negara dan juga isu kesihatan. Jadi ini saya listkan ada 7. Satu pertama ialah kesesakan fasiliti kesihatan awam di hospital, di klinik. Kita ramai pesakit sampai kadang pesakit yang hanya pesakit kritikal boleh masuk ward. Yang tak kritikal dia suruh balik lah. Okay. Kemudian ada isu doktor kontrak. Kemudian yang ketiga penyakit tak berjangkit. Yang keempat kesihatan mental. Yang kelima adalah penuaan penduduk. Penuaan penduduk maksudnya
Sekarang ini makin ramai usia warga Malaysia ni dia makin bertambah. Jadi ada sampai 80, jadi ada sampai 85. Jadi ramai penuaan penduduk lah. Penduduk. Yang keenam adalah penyakit berjangkit dan yang ketujuh adalah akses kesihatan di kawasan luar bandar. Itu adalah antara isu-isu semasa kalau ditanya. Kalau tanya isu-isu lain luar negara mungkin anda boleh sebutlah isu perang dekat Iran. Itu kalau isu dalam negara mungkin disebut isu kos hidup yang tinggi, yang meningkat tinggi lah. Dan ini di antara anda yang kena ingat juga ialah tentang dari segi logo. Logo KKM, dia punya moto dia, kami sedia membantu, berbesarkan membantu. Kemudian apa makna logo ni? Latar belakang putih melambangkan kebersihan, keikhlasan dan kesungguhan. Hati berwarna merah melambangkan semangat dan komitmen. Tangan pula menggambarkan keikhlasan dan kesediaan untuk membantu. Sentuhan ni melambangkan kelembutan, kemesraan dan keprihatinan. Jadi moto dia kami sedia membantu ni, kami sedia membantu ni. Okay. Kami itu adalah semua anggota Kementerian Kesihatan, bekerja pasukan sedia bermaksud sentiasa bersiap sedia untuk memberi perkhidmatan secara profesional, membantu maksudnya ikhlas memberi bantuan dan menjaga tugas tak kira masa. Tengah malam bila ada emergency ke apa, mereka akan bertugas lah. Ini dalam bentuk poster konsep 5B ya. Konsep 5B, penggunaan ubat yang betul, dos yang betul, cara pengambilan yang betul dan juga masa pengambilan yang betul. Ya. Anda boleh tengok lagi ni, anda pergi ke laman sesawang KKM, boleh cari bahagian farmasi. Okay, inilah juga contoh dia. Obat ni dia ada dua. Satu kita panggil nama generik. Nama generik misalnya macam kita kalau pening kepala kita panggil apa dah? Paracetamol. Paracetamol. Tapi dia punya nama ni dia ada juga Panadol, dia ada Moporo dan sebagainya lah. Kalau anda perasan anda pergi dekat klinik bila bagi ubat kan, kalau ini ubat demam. Tapi bukan tulis Panadol, tulis benda lain kan. Tapi semua lah daripada asalnya paracetamol. Itu ialah sedikit pengetahuan untuk anda tahulah nama generik. Nama generik dan juga nama jenama dia. Jadi anda boleh pergi tengok kat dalam Instagram pun ada farmasi kenali ubat anda dan sebagainya. Dan tidak. Ini perbezaan tadi lah. Perbezaan antara ubat inovator dan ubat generik. Ubat generik adalah ubat yang sama dari segi bahan aktif dan farmakologi, tapi dihasilkan oleh syarikat yang berbeza. Okey, contoh kat sini, ni Zemtec, Panadol, ini adalah ubat innovator. Generik dia ada nama Loratadine, dia ada Ufamol dan sebagainya. Dan itu lagi tak? Ini tunjuk balik supaya anda faham lah. Inilah dos dia, maksud dos dia lah berapa. Dia ada ubat dalam bentuk kapsul, ada 500 mg, miligram, ada 200 dan ada kena ambil 3 kali sehari, ada juga dengan 4 atau 5 kali sehari bergantung pada preskripsi yang dinyatakan oleh doktor. Nah, last kali ialah tentang vaksin. Tentang vaksin anda biasa dengar kalau COVID-19 ada vaksin, tapi sebenarnya ada banyak vaksin lain untuk penyakit misalnya polio, rubella, okay. Ni rabies, penyakit anjing gila ni banyak biasa kat Sarawak lah, kes anjing gila ni. Okay, pneumonia, campak dan sebagainya. Jadi itu serba sedikit background tentang ubat supaya anda kena, bila anda cerita jawapan kepada panel tu, anda tunjukkan bahawa anda tahu, anda buat groundwork, buat homework untuk persiapan temuduga. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya tak?
Boleh tak sebut hantavirus, boleh sebut. Okey. Jadi anda kena tunjuk pada panel, katakan anda tulis dalam latihan, dalam pilihan anda, latihan penolong farmasi, pegawai farmasi sebagai pilihan pertama. Anda kata kenapa? Anda kena ceritalah. Mungkin biasanya soalan kita jawab kalau kita dah ada siapa-siapa misalnya pakcik yang kerja farmasi. Jadi anda nampak anda suka, anda minat, ataupun anda boleh cerita kat sekolah, dari sekolah anda minat lagi subjek farmasi ni, subjek kimia lah, subjek kimia. Okay. Ada apa-apa soalan lagi yang lain? Anda boleh anda boleh onkan mic kalau anda cakap, ataupun kalau tidak boleh di bahagian chatting lah. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya ni dulu lah. Ada soalan tak? Yang hadir pada ni Syazwa, Nur Husna, Ali Imran, Anisha, Nur Damia, Asfarizan, tengok kat sini. Dalam list kita ada Ali Imran, Anisha, Asfarizan, Aswani, Mahira, Nur Damia, Nur Husna, Siti Farahanum, Syazwan. Anda semua ni calon mana? Calon Semenanjung Kalau Semenanjung tulis satu, tak tahu. Kalau Semenanjung tulis satu, kalau Sabah dua, kalau Sarawak tiga. Ramai Semenanjung ni. Semua Semenanjung. Syazwan ni, ni Sarawak Mahira, Sabah. Okay. Yang Sarawak ni bila anda punya ni? Temuduga anda? Calon Sarawak? Anisha, yang lain ni bila? 22 bulan. Kemudian ada orang calon hari pertama lah. Hari pertama hari ni dah 17, ada lebih kurang 5 hari lagi. Okey, nasihat saya, kalau yang first time tu anda latih depan cermin Latih depan cermin, tanya, minta kalau ada mak ayah ataupun kakak kata boleh tanya soalan, tengok respon anda, dan anda minta komen apa yang perlu diperbaiki lah. Jadi anda start practice cakap. Misalnya soalan biasanya perkenalkan diri anda ataupun tanya kenapa pilihan ini jadi latihan ini jadi pilihan pertama anda. Jadi kalau bahasa kalau dari segi dia isu tadi macam tadi lah sebutkan dari segi pada kadang-kadang banyak uh, kesedaran kepada pesakit lah. Dia tak guna sepenuhnya obat. Kadang-kadang obat tu doktor dah pesan habiskan obat antibiotik, dia tak habiskan. Jadi kadang dia patut ambil 3 kali, dia ambil 2 kali. Itu isu uh, kesedaran kepada ni lah. Dan juga isu lain mungkin dari segi ubat-ubat tiruan lah. Ubat-ubat tiruan yang ada yang tidak ada label. Label yang disahkan ianya sesuai. Kadang ada juga ubat sakit kerana dia suka makan ubat tradisional kan. Masalahnya ialah ubat tradisional ni kadang dos dia tidak ada kajian klinikal. Klinikal. Dia macam kenapa doktor boleh bagi tahu ni ambil 3 kali ini, 2 kali. Sebab tu ada kajian tak menunjukkan. Kalau ubat macam ni, sakit macam ni, ambil gini-gini. Ada ubat kena ambil sebelum makan, ada ubat lepas makan dan sebagainya lah. Jadi itu kalau isu spesifik farmasi bercakap macam itulah dari segi ubat-ubat yang ubat-ubat tiruan. Ramai masyarakat kita lebih percaya kepada ubat-ubat tiruan yang tidak di ini. Boleh kita cakap apa tu Reta atau Monjaro, apa maksud tu? Tak faham saya. Apa Reta? Reta tu apa? RETA. RETA. Apa dia ni? Husna, apa dia? Cakap pasal
Ubat berkaitan kurus, ubat berkaitan kurus. Kita boleh juga kadang-kadang dia kalau nak ambil ubat-ubat ni kita kena dapat nasihat daripada pegawai perubatan. Kadang ada juga ubat tu dia claim macam-macam kan. Kan banyak dalam media sosial ni ubat-ubat dia kata boleh hilangkan, tapi kita tak tahu adakah benda tu ada kajian klinikal yang membuktikan ini yang berkesan. Jadi kita boleh kata juga isu sekarang banyak orang ambil ubat-ubat tanpa uh, pengesahan atau sure daripada pegawai perubatan yang bertauliah. Oh, nama ubat kurus ni Retang, Monjaro. Sebenarnya dari segi kalau nak kurus yang terbaik sekali ialah kita ikut konsep dari segi pemakanan. Ambil makanan seimbang iaitu ikut piramid makanan. Piramid makanan ni banyakkan bijiran, kurangkan yang lemak dan juga dari segi konsep suku-suku. Konsep suku-suku. Okay. So yang nak interview minggu depan dah siap sekali ke dari segi anda kena bawa salinan, kena bawa CV asal, okey. Saya cadangkan buat juga satu resume yang memberikan satu bila panel tengok tu dia nampak tentang diri anda lah, pendidikan kat mana, aktiviti kat sekolah macam mana. Jadi dia akan memudahkan ni lah, sebab kalau dulu calon perlu isi my resume di SPA, untuk kali ni tak perlu. Untuk kali ni dan juga intake yang lepas tak perlu. Okey, interview Semenanjung. Okey, Sarawak bermula 22 hingga 3. So sama ada Semenanjung ni dia akan ada tengah-tengah tu, bermula mungkin seminggu lepas tu ataupun lepas habis Sarawak. Baru ada lah. Sebab sebenarnya untuk kali ni masa agak panjang. Masa agak panjang. Sebab dulu dia masuk Julai kan, dia akan masuk Oktober, so masa agak panjang untuk ni. Jadi dia sebab tu dia spreadkan sesi interview itulah. Paling lewat bulan Julai lah, paling lewatnya bulan Julai. Kalau lepas sampai trip perlu bawa ke ni tak, dia nak tengok SPM saja. Bawa SPM sijil, bukan bawa slip. Bawa sijil asal. Sijil bukti sekolah asal itu kena bawa. Dan juga bawa sijil sokongan, katakan dulu anda kat sekolah ada masuk ada persatuan apa, berkaitan dengan beruniform ke, bulan sabit merah ke, anda aktif dalam sukan ke, anda bawa benda-benda yang boleh menyokong bahawa anda ni inilah. Sebab dia cari juga calon-calon yang pelatih-pelatih yang aktif. Sebab kerja kesihatan ni dia banyak mobile, dia kena orang yang fit. Orang yang fit. Okay, so tak perlu bawa lepasan bateri apa, jangan bawa CJ SPM yang asal. Kalau di peringkat STPM ada terlibat dengan kurikulum, boleh bawa, boleh bawa. Menunjukkan bahawa anda mungkin masa anda SPM anda kurang aktif, tapi peringkat tingkatan 6 ni anda aktif. So anda boleh sebutkan lah. Anda sebutkan, anda tengok dari segi satu, dari segi kalau anda terlibat dengan persatuan, anda kalau ada jawatan lagi bagus kan, mention dalam tu misalnya bendahari ke, setiausaha persatuan ke dan sebagainya lah. Kalau ada sijil lain, sijil yang misalnya membantu, misalnya gotong royong dan sebagainya, itu benda-benda yang plus point lah. Benda yang plus point. Okay. Okay, soalan terakhir ada tak? Soalan terakhir. Nanti rakaman ni saya akan upload ke YouTube. Anda boleh tengok balik untuk tengok balik, mungkin ada miss dan sebagainya lah. Ataupun anda boleh tanya dalam grup lah. Dia ada dalam grup WhatsApp tu, grup Facebook pun ada, anda boleh tanya kat situ. Ada kesempatan saya akan jawab lah. Okay. So saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir pada malam ini. Saya harap yang akan semoga minggu depan buat yang terbaik, dan juga yang lambat lagi pun gunakan masa yang ada lah. Jangan tunggu keluar tarikh baru nak bersedia. Sebab kalau keluar tarikh tu biasa calon hari pertama ada lebih kurang 10 hari, 10 hingga 11 hari aja untuk bersedia lah.
Jadi tingkatkan anda punya confidence dengan banyak buat berlatih depan cermin. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Bye. Saya tak off. Saya kena recording ni tak. Kena recording ni baru boleh stop record. Okey. Okey.